secara rasmi program sukses 2026. Sebab itu pendedahan ini dibuat dan ini merupakan program yang kali kelima diadakan setiap tahun program ini bersama-sama kerjasama antara JPN, Polis Universiti Islam Peran Johor dan pihak Pejabat Exco Pendidikan Negeri Johor untuk melihat bahawa program ini memberikan sedaran kepada pelajar di apa bidang yang mereka perlu ambil selepas ini. Berapa ramai Abi Peserta yang kami dijangkakan 12,000 orang dalam 2 hari ini, semalam juga hari ini, dan apa yang terlihat memanglah ramai pelajar yang hadir dan alhamdulillah apa yang kita lakukan ini dapat memberi kesan yang positif kepada pelajar kita. Alhamdulillah. Jadi saya harap apa yang kita laksanakan selepas ini, adik-adik pelajar kena sokong, kena tunjuk contoh baik kepada orang lain bahawa pelajar Johor pelajar yang baik dari segi disiplin dan juga cemerlang dari segi intelektual. Jadi dari itu ada sendiri yang saya doakan agar program ini dapat diteruskan lagi, pilih dari mana-mana universiti, dan juga saya harap mungkin pada tahun depan kita boleh bawa ke industri. Kalau boleh jangan guna bangunan ini, kita guna lagi 2-3 bangunan yang ada dan tempat-tempat ekspert untuk mereka dipergerakan di setiap bangunan yang ada. Mungkin lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyaksikan Zanibul pendidikan budaya wisatawan di Kota Johor. Mereka itu video. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maju! 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 Alhamdulillah. Mohon doa itu, kemudian turun.